Good morning students. Korang kan yang tak datang kuis hari tu? Kenapa tak datang? Sorry, bro. Siap bro. Ni saya bagi kertas, saya dah upload questions dekat platform. Korang jawab dalam 30 minit and bagi saya. Faham? Faham bro. Okay student, quiz is done. Please give me your answers. Dah cukup dah. Dah cukup. Mari sini. Taklah. Dah cukup. Jangan ambil kertas saya. Dah cukup. Dah boleh balik. Terima kasih. Kamu tak bagi jawapan tadi. Aku rasa kan quiz tadi senang sangat lah. Kau rasa kita kena buat something lah? Aku rasa aku tahu nak buat apa. Aku ada barang baik. Betul? Okay, jom. Jom lah. Jom lah. Aduh, apa benda ni lukis kapal terbang? Saya ni ajak ke tak dalam kelas? Aduh, saya bagi kosong je lah. Buat apalah. Morning doktor. Yes? Kami datang ada hajat. Apa tu? Saya ada sagu hati sikit tu doktor. Apa ni? Doktor tengoklah dulu. Banyaknya? Ya, tapi Tapi Doktor, kami ada hajat. hajat apa tu? Bantu kami boleh? Bantu macam mana? Awak tengok sendiri, awak tak buat apa-apa dalam exam. alah doktor. Macam mana? Boleh lah, kali ni je. Kali ni je doktor, please. Okay, saya fikirkan dulu macam mana. Kalau macam tu, terima kasih doktor. Kami minta diri dulu. Kejadian yang kita dapat lihat sebentar tadi jelas menunjukkan kepada kita bahawa terjadinya budaya rasuah dalam kalangan pelajar dan juga pensyarah. Jadi, kita nak tanya pendapat pelajar kita sejauh manakah mereka faham tentang budaya rasuah. Jom. Awak kita busy sekarang. Okey je. Okey, saya nak tanya awak sikit boleh tak tentang rasuah? Boleh. Okey, soalan pertama, awak rasakan apa faktor berlakunya rasuah dalam kalangan kita sekarang ni? Saya rasa faktor berlakunya rasuah adalah disebabkan kurangnya integriti dalam masyarakat dan mungkin juga disebabkan ketamakan dan tekanan kewangan. Okey, saya setuju. Soalan kedua pula saya nak tanya, awak rasakan rasuah ni dia berkait dengan akta apa? Alamak, saya tak ingat. Boleh tak saya cari maklumat sekejap? Boleh. Sila. Okey, berdasarkan maklumat yang saya dapati, rasuah di bawah Akta 694 iaitu Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Okey, awak memang bagus, memang terbaik. Terima kasih sangat-sangat. Sama-sama. Jadi kita dah tahu faktor dan juga akta yang berkaitan dengan rasuah. Sekarang kita nak lihat apa pula kesan yang terjadi bila kita mengamalkan budaya rasuah. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Kenapa tu? Sebenarnya kami datangi anak buat laporan sikit. Laporan? Laporan apa Macam serius je bunyi dia. Sebenarnya tadi kami ada nampak rakan kelas kami ada bagi sesuatu sampul yang mungkin berisi duit dekat pensyarah kami. Betul Prof. Kami sendiri yang nampak. Cuma and then kami terdengar diorang macam nak bagi duit dekat pensyarah kita orang. Korang ni biar betul. Kau jangan main-main. Betul. Prof. Kau tahu kan benda ni benda yang serius. Kami tak main-main. Kami tak ada bukti kokoh nak tunjuk dekat Prof. Tapi kami memang nampak benda tu. Tak apa. Kalau macam tu, saya akan siasat benda ni terlebih dahulu. Tapi sebelum tu boleh saya tahu siapa pensyarah yang korang masukkan tu? Pensyarah tu
Hello. Dr. Diva, boleh datang bilik saya kejap tak? Saya ada benda sikit nak bincang dengan doktor. Sekarang Okay, saya tunggu sini. Selamat petang Prof. Kenapa Prof panggil saya ya? Selamat petang. Macam ni. Petang tadi, saya ada terima aduan yang doktor ada terima duit daripada student doktor sendiri untuk doktor naikkan markah mereka. Betul ke? Tidak doktor. Tidak. Kalau macam tu, ni apa Ini dah cukup untuk membuktikan tindakan doktor ya? Maaf doktor, tu memang saya ambil duit daripada pelajar untuk tinggikan markah dia orang. Macam ni doktor. Doktor tahu kan perkara tersebut sudah dikira sebagai rasuah dan doktor serta student doktor itu sendiri akan dikenakan tindakan yang setimpal. Betul doktor. Fatin, awak tahu tak Kamar, Hafiz dengan Dr. Diva yang kena gantung daripada universiti? Ya ke? Ya. Oh, maksudnya bahaya jugalah kalau kita buat rasuah ni. Ya, betul tu. So, kita kena jauhi rasuah. Jadi apa yang kita dapat simpulkan di sini adalah jika kita mengamalkan budaya rasuah, maka kita akan hilang reputasi, dikenakan hukuman dan juga terputus peluang kerjaya. Dan apakah langkah yang kita dapat lakukan untuk mengatasi budaya rasuah ini? Iaitu dengan adanya penguatkuasaan undang-undang yang tegas dan adil. Jadi, jauhi rasuah. Sorry, lagi sekali. Terima kasih. PR Group 8 It's a wrap!